Aduh, saya tak yakin lah. Ya Allah, saya tak yakin nak buat ni. Soalan dan jawapan. Ustaz selalu terima soalan ni. Ustaz, saya tak yakin lah nak buat rawatan mengikut kaedah kendiri yang Ustaz bagi dekat video panduan. Adakah dengan video saja boleh sembuhkan penyakit sihir? Baik. Banyak sangat soalan ni yang Ustaz dapat. Tuan-tuan, abang kakak sekalian, Allah dah kata, Udu'uni istajib lakum. Udu'uni, berdoalah. Istajib lakum, aku akan makbulkan doa. Ingat benda ni. Allah kata ayat ni bukan sia-sia. Allah bagi peringatan dekat kita. Berubat dengan pusat rawatan, itu satu ikhtiar. Tetapi yang ikhtiar yang paling mustahak diri kita sendiri. Sebab apa? Saya teringat satu pesanan daripada seorang guru saya. Dia kata apa? Bila ada orang tanya dia, Ustaz, kami nak pergi berubat dekat Ustaz. Kami nak pergi berubat kat Ustaz. Kami nak pergi berubat kat Tuan Guru. Tuan Guru kata apa? Berubat ni, yang pertama sekali, usaha kita itu yang paling penting. Menghadap diri kepada Allah, minta tolong pada Allah. Itu yang paling-paling utama. Di samping tu, kita ada rangkaian doa, zikir dan juga kaedah-kaedah. Buat kaedah-kaedah tu dulu, baru kita jumpa perawat. Sebab apa? Sebab kata Tuan Guru saya, yang sakit kita, yang berkehendak kepada kita, yang nak sihat tu kita, alangkah indahnya saat itu kitalah yang angkat tangan doa kepada Allah. Kita akan doa sungguh-sungguh. Melainkan dengan perawat-perawat, ustaz-ustaz, imam ke sebagainya yang lain tu, dia sekadar orang kata berdoa, berhajat saja. Tapi yang hajat sungguh-sungguh kita. Jadi kita lah yang kena berusaha sungguh-sungguh. Ada dah panduan ustaz bagi, ada dah bahan ustaz sediakan. Jangan bertangguh, teruskan dapatkan bahan dan juga panduan video lengkap. Istiqamah buat rawatan. InsyaAllah, kalau tak hari ni, esok Allah bagi sihat. Kalau tak esok, lusa Allah Ta'ala bagi sihat. Dan kata Tuan Guru, almarhum Datuk Dr. Harundin, kata apa? Saat kita berusaha untuk berubat tadi tu, dengan kita zikir, dengan kita baca ruqyah, dengan kita buat rawatan guna bahan-bahan ni, saat tu Allah catat perjalanan jihad kepada kita. Allahu Akbar. Dapatkan sekarang.